pada tahun 2020, Bank Negara keluarkan satu statement yang aku rasa agak merisaukan. 75% daripada rakyat Malaysia tak ada saving RM1,000. Bukan RM1,000, bukan RM10,000, tapi RM1,000. Yang aku takutnya sebab kita of course ada gaji lebih daripada amount ni, tapi kita tak boleh simpan RM1,000. Macam mana kalau tiba-tiba emergency berlaku dekat kita, kita tak boleh nak bayar cash. End up, kita kena berhutang. Tak tersedih macam tu. So, just for a quick test lah, nak tengok kau macam mana compare dengan orang lain. Aku nak kau ambil telefon kau sekarang and then buka bank kau dalam telefon. Tengok balance kau berapa dalam bank kau, and kalau balance kau RM1,000 dan ke atas, tahniah sebab kau better daripada kebanyakan orang kat luar sana. Tapi kalau balance kau RM1,000 dan ke bawah, kau kena risau sebab kau berada dalam position yang sangat-sangat bahaya. Good news is, kalau kau tengok video ni sampai habis and then kau implement semua benda yang kau belajar dalam hidup kau, aku guarantee kau akan ubah financial situation kau 180 darjah. Sebab hari ni, aku akan ajar kau 7 baby step ke arah financial freedom oleh Dave Ramsey sendiri. Tapi sebelum tu, kalau ni first time kau tengok muka aku, hi, selamat datang ke channel Faham Yusof. Nama aku Faham Yusof. Obviously, aku suka ajar tips kewangan yang simple sampai budak tadika pun faham. And hari ni, aku nak betulkan balik finance kau. And kita akan start dengan baby step yang pertama, iaitu untuk simpan RM1,000 pertama sebagai emergency fund pemula kau. Aku jelaskan dekat part pemula ni. Sebab kenapa kau kena ada RM1,000, sebenarnya ada satu tujuan saja. Dia akan jadi penghalang daripada kau give up bila kau baru nak start financial journey kau. Hidup ni, kita tak boleh nak rancang kan, okay? Bila kita nak start bayar hutang, kita nak simpan untuk diri sendiri, masa itulah semua benda nak jadi. Anak sakit, tayar pecah, semua benda jadi at the same time. And kalau kau tak ada saving, mampus, okay? Tapi, lain cerita pula kalau kau ada simpanan RM1,000. Sebab simpanan RM1,000 ni lah yang akan pastikan kau fokus guna duit gaji kau untuk bayar hutang instead of emergency kecil ni. Okay, RM1,000 ni lah yang akan cover kau dan buat kau fokus. Dan RM1,000 ni, dia Ramsey cakap penting untuk kau siapkan secepat mungkin. Sebab bukan ni saja akan jadi penyelamat kau bila kau baru nak start financial journey kau, tapi dia juga akan jadi small win pertama dalam journey kau nanti. And small win ni lah yang akan bagi boost semangat untuk kau teruskan financial journey ni. Sebab otak kau akan fikir macam ni, oh, senang aja rupanya, aku dah siap step pertama. Sesimpel itu. So bila kau ada mentality macam ni, kau akan lagi cenderung untuk completekan journey kau. Bayangkan kau dah siap satu step daripada 7 step. Okay, sebab tu dalam buku dia juga, Dave Ramsey ada cakap, untuk kau siapkan financial journey kau ni, sebenarnya kau perlukan 20% je ilmu. Lagi 80% adalah untuk train habit kau dan juga mentality kau untuk completekan financial journey. Okay, baby step kedua pula adalah untuk bayar segala hutang yang kau ada, kecuali hutang rumah. Ini termasuklah hutang SPayLater, hutang credit card, hutang kereta dan juga hutang personal loan yang kau buat untuk start business macam. Basically, semua hutang kau semua yang kau ada lah. And ada sebenarnya cara spesifik untuk kau bayar hutang-hutang ni, iaitu guna debt snowball method. Debt snowball method aku dah cover dalam video lama aku, so kau boleh check it out video tu kalau kau nak lagi detail. Tapi basically, dia adalah cara bayar hutang yang mana kau dapat small wins bila kau bayar hutang tu untuk train mentality kau. Cara dia simple aja, iaitu kau susung hutang-hutang kau daripada balance terendah sampai balance tertinggi tanpa tengok interest rate. Lepas kau susung semua hutang kau ni, kau bayar semua payment minimum untuk hutang-hutang ni. Ni adalah untuk elak kau daripada kena late fees penalty lah. And then lepas kau bayar semua minimum ni, apa yang kau nak buat, ni the best part, kau nak ambil semua extra duit yang kau ada daripada gaji kau tu, and then kau nak letakkan dalam hutang dengan balance pada rendah tadi. Ni akan buatkan kau settlekan hutang tu dengan cepat. And bila kau settlekan hutang pertama kau, kau akan dapat small win pertama untuk journey bebas hutang. Okay, bayangkan. Simple itu saja. And then ni adalah konsep yang berulang lah dalam Dave Ramsey punya buku, iaitu untuk dapat small win dan train mental kau. Okay, lepas hutang pertama tu dah settle, kau akan ambil segala payment untuk hutang pertama tu dan kau akan bawa dia ke hutang kedua pula. Okay, and then kau settle kau hutang kedua, kau ambil segala payment tu balik and then bawa ke hutang ketiga, and then continue sampai hutang tu habis. Basically, kau bawa payment kau daripada amount yang kecil bergerak jadi besar macam berbola saja. Hence nama dia debt snowball method.
Now, lepas hutang kau habis, kau basically ada duit yang banyak gila lah. Tapi kau jangan bawa dia pergi berjual dia pula. Okay, apa yang kau nak buat pula untuk baby step ketiga adalah kau nak completekan emergency fund kau untuk cover 3 ke 6 bulan daripada perbelanjaan kau. So let's say lah dekat sini family kau spend dalam RM5,000 sebulan untuk benda-benda penting. Kau basically kena ada RM15,000 minimum atau RM30,000 untuk emergency fund kau. And dia akan jadi macam sort of insurance lah supaya kau tak start hutang lagi. And kalau kau dah ada coverage full untuk medical card, kau dah buat sinking fund untuk kelanjutan yang akan datang, kau basically tak ada sebab dah nak buat hutang. And aku rasa benda ni personally jadi benda yang wajib. And kalau lah ada emergency pun di masa depan, aku rasa kau tak akan jadi full panic. Sebab kau dah boleh fikir, oh, aku ada duit dah sekarang, hutang aku semua dah habis, aku ada 3 ke 6 bulan untuk cover belanja aku. Basically, aku dah capai financial peace. Tak ada hebat macam tu. Okay, baby step 1 sampai 3 ni sebenarnya adalah pre-work sebelum kau bina rumah kau. Basically macam kemaskan tapak rumah tu lah. Macam clearkan lalang, tampung tanah, okay, bersihkan semua benda. So, tu adalah foundation yang stable yang kau kena bina sebelum buat rumah tu sendiri, aka bina kekayaan kau. The real work aku rasa start dengan baby step 4, 5 dan 6. Tapi benda ni kau kena buat sekaligus, tapi in order lah. Maknanya 4, 5 dan 6. So baby step keempat adalah untuk kau invest 15% daripada income isi rumah kau. Nombor 15% ni bukan nombor yang kau dapat daripada ayah pet ni ke apa. Dave Ramsey cakap ni adalah sweet spot untuk kau invest. Tak terlalu banyak, tak terlalu kurang. Kalau kau invest terlalu banyak lah, okay, sebab kau buat sekaligus semua benda, kau tak akan ada duit lebih untuk kau letak duit tu dekat benda lain. Contohnya macam tabung pendidikan anak kau atau bayar extra payment untuk rumah kau. And kalau kau invest terlalu kurang pula, kau tak akan ada duit yang cukup untuk kau bersara nanti. Nampak tak dilema dekat situ? So, 15% ni sweet spot yang Dave Ramsey dah kaji sendiri, and 15% ni surprisingly boleh buat kau bersara dengan sangat-sangat selesa. So, untuk proof point Dave Ramsey ni sebenarnya aku ada calculator dekat sini, dan kita akan tengok sama-sama sama ada 15% ni legit atau tak. So, kalau kau invest 15% daripada household income kau, and let's say lah household income contoh yang kita akan guna ini adalah medium household income dekat Malaysia, which is RM7,000. RM7,000 kalau 15% adalah sebanyak RM1,050. So dekat sini initial deposit yang kita letak adalah kosong lah, sebab kita start dengan nothing. And then contribution kita adalah RM1,050 setiap bulan. Okay, and then kita buat setiap bulan. And masa untuk grow investment ni adalah maybe kalau start umur 25, kita ada 40 tahun untuk grow lah. And then return kita adalah 10%, which is amount yang standard untuk ETF. 10% untuk 40 tahun kita akan dapat 5 juta. 5.5 juta actually. Aku rasa ni dah cukup lah. Kalau kau start umur 25, sangat-sangat banyak kau akan ada bila kau bersara nanti. Tapi macam mana pula kalau kau start umur 35, lewat 10 tahun. So kalau kau start umur 35, kau akan ada 30 tahun untuk grow. Kau still ada 2 juta. Interesting. Aku rasa 2 juta dah cukup. Tapi let's say lah. Kau start lewat lagi. Kau start umur 45. So kau ada 20 tahun saja untuk grow duit kau. Berapa yang kau akan ada? Kau akan ada 721,000. Still lagi tinggi daripada apa yang KWSP tetapkan untuk kau bersara dengan nyaman. So gila tak gila? So macam kau nampak 15% memang perfectly cukup untuk kau bersara dengan tenang. Tapi kalau kau nak tambah sekalipun duit ni, kau boleh letak lagi extra bila kau dah settlekan hutang rumah kau atau kau dah completekan tabung pendidikan anak kau. Tak ada masalah dekat situ. Macam aku cakap tadi, baby step 4, 5 dan 6 ni kau boleh buat sekaligus, tapi kau kena ikut turutan. So kau start dulu dengan invest 15% daripada income isi rumah kau, and then kau invest lagi, barulah kau start buat tabung pendidikan untuk anak kau, and maybe kau boleh settlekan hutang rumah kau awal. Okay, macam tabung pendidikan tu sebenarnya dia adalah optional lah. So kalau kau ada anak and kau nak fund dia punya universiti nanti, kau boleh buat tabung pendidikan. Tapi kalau kau tak ada anak, obviously kau tak payah simpan benda ni. And kalau kau tak nak simpan sekalipun walaupun kau ada anak, tak ada masalah, sebab kau boleh guna duit tu untuk letak extra dalam investment kau. Sebab kau 100% akan retire nanti, tapi anak kau masuk universiti, siapa tahu? Mana tahu dia kerja ke, mana tahu dia masuk college ke, mana tahu dia penempal ke, tak ada orang tahu. So
pentingkan dulu dekat bahagian kau, baru kau pentingkan dekat benda yang optional macam baby step 5. Tapi baby step ke-6, which is habiskan hutang rumah kau awal, kau sebenarnya boleh buat benda ni dengan lagi jimat. Okay, dekat Malaysia ni secara spesifiknya, kalau kau ada flexi loan lah nama dia akan ada satu benda ni, nama dia checking account, yang kau boleh masukkan segala duit yang kau ada dalam account tu, and setiap hari atau setiap minggu bergantung pada bank, dia akan calculate balik berapa bunga yang akan bayar. Kalau kau ada banyak duit dalam account checking tu, bunga yang kau akan bayar akan jadi lagi sikit. Contohnya lah, kau beli rumah RM300,000, harga standard untuk rumah sekarang, and kau masukkan extra RM500 dalam checking account setiap bulan. Berapa yang kau akan jimat dekat bunga? Lebih RM100,000. And hutang rumah kau tu akan jatuh daripada 35 tahun jadi 19 tahun saja. This is crazy trick lah yang aku pernah ajar dalam video aku dulu. So kau boleh check out video tu juga kalau kau berminat, ada kat sini lah. Tapi anyway, kalau kau dah siap settlekan hutang rumah tu, basically kau dah bebas daripada penjara Sungai Buloh. Sebab kau dah tak ada hutang lagi, kau tak ada consumer debt, kau tak ada housing loan, kau basically jadi orang yang dah achieve financial freedom. Dan sekarang kau dah boleh move on ke step terakhir, which is baby step ke-7. So dekat sini dia macam flexible sikit lah, sebab kau boleh buat apa je yang kau nak buat. Kau basically a free man. Kau dah achieve semua benda yang kau nak, kau dah tak ada hutang, kau dah ada simpanan, kau dah ada investment. Basically kau dah tick semua benda yang orang perlu tick. So kau nak buat apa? Lantak kau lah. Kau nak jadi pemurah sedekah dekat orang, kau nak pergi travel, kau nak beli ni, kau nak beli tu, ikut suka hati kau, asalkan kau tak jatuh berhutang lagi. Sebab Dave Ramsey cakap there's nothing best other than having free will. Okay guys, tu basically semua pasal Dave Ramsey baby steps. Kalau kau tengah buat baby step ni sekarang, komen dekat bawah kau tengah berada dekat steps mana. And kalau kau tak start lagi, kau boleh start dengan step pertama, which is simpan RM1,000. And kalau kau nak tahu lagi detail pasal debt snowball method, which is step kedua tadi, kau boleh tengok video dekat sini yang aku dah buat dulu. Macam biasa, kalau kau suka video ni, kau dapat something, kau boleh subscribe dan juga like video ni. And as always, thank you for watching, and I'll see you guys in this video.